Saksikan rancangan ala buffet istimewa, masakan mengelerakan dalam ala buffet. Ala buffet, 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 ala buffet. Assalamualaikum dan apa khabar semua penonton-penonton Ala Buffet musim ketiga. Saya Ellen Naim Rizal selaku pengacara anda untuk musim ketiga ini. Dan saya harap anda semua sukalah dengan perwatakan saya, dengan cara saya membawakan rancangan ini. Amin. Okeylah, sekarang ni Lena berada di Hotel Tissel Port Dickson Negeri Sembilan. Cantik sangat tempat ni. Saya tak sabar-sabar nak bersiar sebenarnya. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengatakan yang bahawa Ala Buffet musim ketiga ini akan membawa anda ke serata hotel-hotel, pulau-pulau yang apa orang kata yang paling menarik lah di Malaysia ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton Ala Buffet setiap minggu. Okeylah, sebenarnya saya ni nak berterima kasih kepada penonton-penonton Ala Buffet daripada musim pertama sampailah musim ketiga ini sebenarnya. Jadi sebagai menghargai penonton-penonton yang setia bersama kami, saya ingin menghadiahkan anda semua dengan sebuah lagu. Boleh tak? Boleh. Terima kasih. Bercanda di pasiran pantai. Oh, direktur dah marah. Ala buffet, masak dari resepi yang terpilih. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, hotel ni bukan saja kita boleh menginap dengan tidur 1-2 malam sebenarnya. Banyak sangat aktiviti yang boleh dilakukan kerana mereka ni menyediakan banyak sangat kemudahan. Lagi satu, hotel ni lokasi dia betul-betul lah bersebelahan dengan laut. Jadi bila kita buka pintu pagi-pagi, kita akan dengar bunyi angin, bunyi burung, bunyi gajah. Gajah mana ada kat sini? Tipu je. Okeylah, sekarang ni kita tengok bilik dulu ya. Okey. Tada! 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 Daripada bilik ini, lihatlah keindahan pantai. Kita di sini memang cantiklah bilik ni dengan hiasan dinding, hiasan katil. Tengok ini. Ini apa ni? Kayu getah, kayu pokok getah. Memang meletup. Gila empuk-empuk. Rasa macam mengantuk pula. Tapi tak boleh. Sebab saya ada misi. Saya akan bawa anda ke jabatan yang paling hebat, yang paling penting dalam hotel ni. Iaitu jabatan dapur. Apa kata kita tengok abang-abang dapur tu buat apa? Jom. Mari kawan-kawan, kita menonton rancangan Ala Buffet menyeronokkan. Bermacam hidangan yang disediakan membuat kita kawan. Nama saya Azli Mir Osman, Future di Tissel Port Dickson Resort. Cubalah kawan-kawan resepi ini, resepi istimewa, memang tak rugi. Sekali rasa kawan, tak puas hati. Hidangan enak kawan. Cik, boleh saya tukar tanya, mana pejabat Chef Azlin? Di sini saja. Oh, terima kasih. Chef,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Eliana daripada Ala Buffet. Saya datang ke sini sebenarnya nak jumpa dengan Chef Azlin. Ya, saya Chef Azlin. Oh, Chef Azlin, apa khabar? Baik saya. Okey. Baik kamu. Saya khabar baik. Saya datang ke sini sebenarnya nak mencuba masakan-masakan terbaru daripada Chef. Boleh Chef tolong tunjukkan? Boleh. Kalau boleh, kita pergi sekarang. Boleh. Sekarang. Ya, jom. Sekarang ini saya berada di tepi pantai yang indah bersama dengan Chef Azlin. Ya, saya. Apa khabar Liana hari ini? Khabar baik. Chef, apa khabar? Saya sihat Liana. Alhamdulillah. Okey Chef, sebenarnya saya tak sabar-sabar lah. Apalah masakan yang Chef nak masak untuk kami ni? Okey, hari ini saya akan tunjuk satu masakan gabungan antara makanan laut dan darat. Dan darat yang saya maksudkan kita ada daging kambing, lembu, laut, kita ada udang dan scallop. Saya suka kedua-duanya. Okey Chef, apakah bahan-bahan yang diperlukan? Bahan-bahan yang kita perlukan sayur dan di sini yang mana saya telah siap sediakan dan sayur yang telah disatekan, cucukkan dia kan, skewer. Kalau memang kena cucuk-cucuk lah. Cucuk-cucuk dia kan. Jadi sayur, brokoli, asparagus, cherry tomato. Tomato, di sini kita ada bawang putih. Barbecue meat, kita ada lada hitam, garam, lada putih dan sedikit rasa. Kalau macam tu Chef, jom kita masak. Ya, mari kita mulakan masak hari ini. Mula-mula kita masakkan potato dulu. Okey, sekarang kita Kentang dia dulu. Ya, kentang dulu sebab dia agak lambat untuk kita rebuskan dia dulu kan. Ini kentang putah Chef. Ya, kita akan buat kentang putah. Okey. Saya suka kentang putah. Dan Masukkan kentang, rebus dulu. Rebuskan dulu. Okey. Rebuskan kentang dulu. Rebuskan kentang dulu. Masukkan Apa ni Chef? butter. Butter. Oh, sikit je. Sikit saja. Kurangkan lemak. Kurangkan lemak. Masukkan sedikit lada. Ini apa Chef? Bawang putih, Bawang kita putih masukkan. yang dihiris. Ya, yang dicincang halus Yang dicincang halus. Okey. Ini bawang? Bawang halus. Bawang halus. Tumis dulu. Tumiskan dia dulu. Okey. Ambilkan saya lada hitam. Lada hitam. Lada hitam. Okay. Tak banyak sikit Tak banyak sikit, pedas nanti. Okey. Okey. Kemudian? Okey. Kacau dia dulu kan. Oh. Kita masukkan sedikit air. Kita bagi dia punya lada tu kembang. Kalau tidak dia baru kering. boleh jadi cair ya. Dia kering sangat kan. Tak keluar dia punya rasa nanti. Okay. Sekarang kita masukkan sos perang. Sos perang. Oh, ini dia sos perang. Okey, last sekali kita masukkan krim. Banyak ni ke guna Chef? Tak, saya guna sikit je. Sikit je. Okey. Okey. Oh, sikit je. Kalau nak buat banyak bagi tu dia banyak. Sedapnya bau. Tak sabar saya nak rasa ni. Okey, bila sos kita dah mendidih, kita letakkan dia tepi dulu ya. Tepi dulu. Sambil tu boleh lah. Sambil boleh kita mulakan perap kita punya daging, udang dan juga kita punya scallop. Sekarang kita ambil satu lem. Jangan ke mana. Ala Buffet akan kembali selepas ini. Okey, kita masuk barbecue meat dan kita masukkan sedikit minyak Elena. Sedikit minyak zaitun. Sekarang ni kita ubi yang dah masak kan, kita hancurkan. Sekarang ni kita buat apa Chef? Okey, sekarang kita boleh start grill kita punya meat kan. Kita mulakan grill. Okey, sekarang kita grillkan daging lembu dan kambing dahulu kan. Okey. Letak Okey, dan kita letakkan daging kambing. Okay. Berapa lama Chef kadang-kadang? Okay, kita tengok pada tahap masak yang kita nak. Kalau kita nak setengah masak dalam 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit sahaja. Sangat cepat. Janganlah takut untuk mencubanya ya. Dan sekarang kita masukkan krim di dalam kentang putah. Okey. Sekarang ni apa dah pula jadi